Masya Allah, Alhamdulillah semutah hitam. Tiga sumbak deh. Allahu Akbar. Alhamdulillah sihat dah tu. Saya saya 4 sumbak daripada 3 saluran tu 4 sumbak dan 95% hingga 80 hingga 95%. Tengok ni saya punya gambar keputusan saya panjang tengok yang dia punya kiri tu panjang, lepas tu ada 2 hak tengah tu, lepas tu hak kanan tu penuh. Alhamdulillah lah sekarang saya tak sempat masuk stand dan tak buat bypass. Saya buat rawatan banyak rawatan masa kena dulu, buat hospital, saya makan dan saya tak tinggal lah masa tu. Dan saya cari alternatif lain lah untuk rawatan. Alhamdulillah. Angio kali kedua, tengok ni. Dah turun dan doktor cakap tak perlu bypass, tak perlu stand. Hanya terapi dengan ubat je. Jadi saya pilih lah ubat, macam-macam ubat lah. Alhamdulillah. Saya sekarang ni dah ada Kriok Oil ni, bagus. Sangat bagus. Sebab antaranya dia pun salah satu menstabilkan darah, tidak pekat. Macam mencairkan juga tapi mengikut kesesuaian badan kita. Lepas tu dia membuang kolesterol. Lepas tu dia anti-inflammation. Dia boleh turunkan triglyceride. Dan dia baiki hati. Dan yang paling utama yang saya nampak sekarang, kencing saya dah tak berbuih. Alhamdulillah. Improve kesihatan pun makin baik. Jadi siapa-siapa yang nak cegah ataupun nak jaga kesihatan lah, saya sarankan lah salah satunya ni lah. Kalau ada makan lain, makan je, tak perlu tinggal. Ni boleh tambah baik. Kalau yang sakit tu buat hospital, jangan tinggal, teruskan makan. Semoga sihat-sihat. Alhamdulillah.